Baik, seterusnya nak jawab bahagian B pula ni. Okey. Baik, susun skor Ahmad Burhan tertib menurun. So, bila tertib menurun, maksudnya kita ambil yang paling besar. Okey. So, paling besar, ini 15, ini 13, ini 19. So, confirm lah jawapannya 19. Tulislah dekat sini. Yang kedua, si Ahmad. Dekat sini. Yang seterusnya, Burhan. Dah. Itulah B1. Dapatlah markah. Seterusnya B2. Nyatakan satu skor nombor ganjil. Okey. So, antara tiga-tiga ni, si Burhan, Ahmad dengan Chan, yang manakah nombor ganjil? Okey, nombor ganjil ialah belakangnya, sebenarnya nombor ganjil ni kalau kita nak faham betul-betul ialah apabila dibahagi dengan 2, dia ada baki. Itu nombor ganjil. Ataupun nombor ganjil bermula dengan 1, 3, 5, 7, 9. Okey, dan berakhir diulang-ulang-ulang dan berakhir dengan semua nombor ini salah satu lah. Salah semua. Salah satunya, ujungnya 1, ujungnya 3, ujungnya 5, ujungnya 7, ujungnya 9. Itulah nombor ganjil. So, kita tengoklah. Okey, siapa antara Ahmad, Burhan dengan Chan ni yang ganjil? So, ini belakangnya 6. Bukan. Ini belakangnya 4. Bukan. Ini belakangnya 3. Ya, maka yang 3 tu adalah nombor ganjil. So, jawapannya kat situ awak tulislah jawapannya. Nyatakan satu skor nombor ganjil. Jangan tulis Chan. Tulis nombornya. Dah siap. Itu saja.